So hi guys, welcome back. So hari ni cuba tengok kita nak buat menu apa. Okay abang Jam, kita nak buat menu Ayam masak black pepper. ayam masak black pepper. So guys, let's go. Okey, hari ni kita akan masak ayam masak black pepper. Ni bahan-bahan ni semua ya. Mula-mula kita panaskan minyak. Kita masukkan isi ayam. Kita goreng dulu sekejap ya. Kita masukkan bawang putih, bawang holland, cili padi, patah sup. Kita masukkan 1 sudu teh serbuk black pepper. Dan kita masukkan semua bahan tomato, bunga kopi, daun bawang, carrot. Kita masukkan separuh sendok air. Last sekali kita akan masuk chicken stock 1 sudu, ajinomoto separuh sudu, gula 1 sudu, sos tiram 1 sudu, kicap hitam sikit. Sekarang kita sedia untuk dihidang. Okey, selamat mencuba ya.